Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Kebahasaan Macang 2 akan mempersembahkan seni wayang kulit yang bertajuk Hilang Dalam Hutan. Dipersembahkan semasa perkemahan di sekolah, Fitri telah tersesat di dalam hutan. Sedang mencari kayu api, beliau tidak sedar telah melangkah jauh masuk ke dalam hutan dan keadaan semakin gelap. Kau gelap dah ni. Kayu api pun tak pernah lagi. Tadi ingat tak tubik mata dah. Ambil kayu pokok besar tu. Sekali tengok-tengok, dia mana pula ni? Ni bukan jalan aku mari tadi ni. Sesak dah lah. Oi, aku duduk sini oi. Tolong. Bila kamu fikir hati ngamuk sana jatuh, dia tak senang. Amok-amok tak siapa. Oh jalan Papa susah nak. Kami dengar juga punya budak-budak. Dia ni pun tinggi ya. Bunga pun senyap. Pelik dah ni. Cikgu sekolahnya iaitu Cikgu Harun telah berusaha mencari beliau. Cikgunya bimbang dengan keadaan yang semakin gelap dan keselamatan Fitri. Fitri, budak mana ni? Budak dalam saya tak ada pasal ni. Budak lain semua ada. Sorry saya lari. Aku tu kami ayat kau musuh kau tak kaya api. Bukan yang sebenarnya tu. Bila aku juga tak tu. Budak ni sah. Kalau budak tak biasa sah pusing dengan gelap ni. Dengan angka mereka. Bila hari boleh jumpa penurun sebelum budak itu. Aku cikgu. Tanggungjawab atas berlaku. Kalau dia tak balik mana ni, siapa aku nak tahu tak tahu dia. Awal aku cari budak dah. Kau cari aman. Kalau Fitri dah terlalu berong, aku cari. Kalau Fitri kena susah ngaji, aku tidak apa lagi. Fitri terus berada di dalam kesedarannya dan terus berusaha untuk mencari jalan pulang dan mula mengambil kerana mengikuti perkembangan
Aku uji kemerdekaan dari umat Melayu kita. Konsep kita berubah. Anak cucu berputih mata. Oke, ini berebut meluai. Sampai kau tengok saja. Nak tetap berjalin. Aku ikut demo ni dah lah gateng saya suruh buat kau ni mandi suruh ubah makan tak pening kau tahu jadi lagu ni aku duduk rumah saya satu makan nasi air goreng mau buat saya kata apa saya bahan ni suara belajar tadi tapi tak oyak pula ada beliko hilang dari hotel. Okey, kita kali apa lagu ni? Toslet ko aku tak bawa. Bahasa Sabni tinggal di bawah dari hotel. Kebalik dah berlari. Aku kena cari jalan balik ni. Kalau tidak, tidur dah mau pokok balik ni. Jadi makin mengamuk lagi. Siapa pula tu ada hak pakau mati kau kalau tembak muncul aku tak tahu saya duduk mata push siapa masuk kawasan aku Allah Akbar mu siapa mu bukan budak pergi mahal aku bukan budak kita ni bukan tempat main-main. Ni tanah darah Melayu, Cina, India. Tempat kami lawan penjajah.
Tepat aku gugur, tanpa kubur, tanpa nama. Aku jin roh pejuang, mati masuk lawan Jepun dari hutan. Kami pakak-pakak bangun bersatu hati menentang penjajahan Jepun. Kami tak tanya bahasa dah masa tu. Kami tanya hati, nak merdeka kodok. Tapi roh aku tak tenteram, sebab tanah Melayu dah merdeka, tapi duduk berpecah belah. Tak ada perpaduan antara kau. Tak kenal pengorbanan kami. Susah diri kami. Ya ada apa? Tembok tak ada dari buku teks. Dari buku teks tak sebut pengaluji. Tapi tahu Jepun tu kecil. Kecil molek budak. Kok ni lah aku marah. Ramai orang lupa. Tak ambil berat pasal negara. Duduk layan TikTok challenge. Duduk joget dari TikTok. Kalau malah tak tahu sejarah. Bukan masa dulu Melayu, Cina, India sama-sama lawan. Sama-sama lapar. Sama-sama nangis. Aku dah 400 tahun dah tak makan. Hari ni aku lapar. Aku nak makan manusia. Aku diri pun lapar. Sesak dari hotel ni. Baca kayu ada ni. Nak makan baca kayu kau. Ingat ke samping kau nak makan kayu? Aku nak makan manusia. Sudah lah kali ni. Mampu lah. Tapi sesak dari hotel. Pani nak kena makan kau jin pula. Bergeraklah. Bok. Ayo. Dah tak nunggu aku masuk kemo ni. Lepas ni kau dia pula tak tahu lah. Aku tak kira. Hari ni nasimu malam. Aku bawa dagingmu dari jauh. Bawa budak kemahnya. Tapi bawa peluk sedap. Ni mudah ni tertipu. Ni bukan bau sedap. Ni bau stok 3 hari aku tak suka. Asyik tu aku makan aku. Pertolongan Cikgu Harun. Dalam keadaan kelam kabut, muncul Cikgu Harun dalam keadaan tergesa-gesa. Fikri, buat apa? Apa mau dekat saya diri? Gila kau. Langkai buah dari tu. Tolong aku. Ada jin nak mati kau Dia duduk lagi pokok tu. Mu panggil cikgu tak guna. Aku jin. Aku berkuasa dari hutan. Mu ni siapa? Akulah jin roh pejuang mati. Akulah jin roh pejuang mati dari hutan. Aku berkuasa dari hutan. Boy, bersih je. Bebel ni. Tak kenal ni apa? Tak kenal apa tu panggil. Aku bukan orang bodoh masa sekolah dulu. Kau tak panggil-panggil ni. Dia lagi panggil penampak. Kalau ada apa, nak juga. Aku dulu malam nak bawa je. Aku dulu dah tunggu. Berapa orang ada mana mulut apa? Sungguh. Hamba dulu berapa kali dah kena makin apa pada ibu. Bengel tengok-tengok. Dia apa deh? Apa deh? Apa deh? Apa itu? Berapa kali nak ai. Aku pernah siap jatuh mudi. Jangan apa deh? Hari ni sudah dah lapar. 400 tahun untuk makan. Jumpa mulut ni manusia. Daun sudah laku. Ambil sobok gori. Wah, cikgu pun ni senyap aja. Tak pandai yang mulut. Pergi. Apa sebabmu marah kita mau?
Aku lapar. Manusia tak ingat pengembangan orang dulu-dulu. Lagu mana nak boleh kemerdekaan? Kami dulu sama-sama berjuang. Tak kira bangsa. Si Malik duduk agama nak boleh kemerdeka. Manusia zaman lalu ni tamu. Aku marah, aku gerak. Aku nak makan manusia sebagai pengajaran. Bumi Malaysia ni bumi bertuah. Hasil negeri melimpah umum, tapi sebab tak jaga. Pakak duduk cari poin nak balas. Perpaduan kaum ibarat api dari sekam. Maka negara lain duduk perhati nak jaga. Cikgu khabar kodok lagi. Abang dah ni yang tengok.